Istana Johor di tengah kemodenan Kelantan. Istana Johor, istana yang mempunyai seni reka bentuk klasik dan kaya dengan seni warisan budaya dan sejarah diraja serta masyarakat di Kelantan. Istana Johor merupakan istana yang dibina pada tahun 1855 oleh Sultan Muhammad kedua untuk cucunya, iaitu Raja Lengkundur. Kita ke arah satu pula, terdapat pelbagai jenis kain seperti kain limar, kain cindai dan banyak lagi kain yang terdapat di Istana Johor. Dan di sini pula terdapat bilik beradu, tempat di mana raja-raja terdahulu beradu di istana ini. Kita ke arah dua pula, diperlihatkan seni ukiran kayu yang di mana ia dipamerkan, dan bagi sesiapa yang meminati seni ukiran kayu boleh datang ke istana ini. Seni ukiran kayu yang bercorak flora dan fauna dapat dilihat melalui seni ukir yang cantik lagi halus. Ini pula adalah bilik istiadat untuk membelah mulut. Ia berfungsi sebagai bilik ritual agama seperti akikah, yang di mana anak berusia 7 hingga 9 hari akan diakikahkan. Di sini pula terdapat barang-barangan tembaga yang disimpan di dalam almari seperti senduk, cawan, mangkuk yang berunsurkan tembaga bagi tontonan umum. Ini pula tempat di mana istiadat pijak tanah dijalankan. Istiadat ini dibuat untuk puteri atau puteri diraja yang dilahirkan tidak akan memijak tanah sehingga melakukan istiadat ini. Istiadat ini dilakukan pada masa kelapangan sahaja dan tidak ditetapkan umur puteri dan puteri diraja itu tersebut. Kita ke tempat bilik bersiram. Bilik bersiram adalah tempat di mana persiraman diraja yang disediakan dengan sebuah kuda pentas dan kain sepanjang 5 kasta. Fakta menarik bagi tempat bersiram ini adalah terdapat 7 jenis air yang digunakan, antaranya adalah air kelapa, air serbuk bunga dan air tawar. Kita beralih ke bilik berkhatan. Bilik berkhatan ini berfungsi sebagai tempat berkhatan bagi putera-putera diraja. Ia disediakan dengan 7 atau 9 kain mahal-mahal seperti cindai, jong sarat, limar dan sehelai kain kuning sepanjang 5 hasta. Istiadat beranak pula dilakukan di sebuah bilik bagi menyambut bayi dan perkara lain seperti mengarap pusat, bank dan ikomat serta berdiang. Ini adalah proses bertujuan bagi memudahkan proses pengeluaran atau penyambutan bayi. Ini pula adalah bertujuan untuk melakukan istiadat pelenggang perut. Ia dilakukan bagi seorang puteri yang bunting sulung atau hamil anak pertama dan genap masa 7 atau 8 bulan, maka istiadat ini akan dilangsungkan. Di balas senjata pula diperlihatkan ke pelbagai senjata seperti tombak, keris, badik dan juga lembing. Senjata-senjata ini bagi memperlihatkan kekuatan kerajaan di Raja Kelantan pada suatu ketika dahulu. Di sini juga terdapat jenis-jenis badik seperti badik Kelantan, badik Bugis dan juga badik Raut. Badik bertujuan sebagai senjata tikam jarak dekat yang digunakan oleh masyarakat Melayu pada ketika dahulu. Di sini diperlihatkan beberapa jenis lembing seperti lembing istiadat, lembing mata dua, lembing 3 mata dan lembing biasa. Dalam almari ini pula terdapat berbagai jenis keris, antaranya keris Semenanjung, keris Bugis dan keris Sumatera.
Meriam putar ialah jenis meriam kecil yang boleh dibusing atau diputarkan ke kiri dan ke kanan dan digunakan pada suatu ketika dahulu. Sekarang ini kita akan menelusuri bahagian bawah balas senjata yang terdapat beberapa jenis kereta seperti kereta lembu, kereta sedan yang milik kerajaan Diraja Kelantan pada suatu ketika dahulu. Di sini juga terdapat mokap-mokap rumah lama yang berada di Kelantan ini. Di sini juga diperlihatkan beberapa jenis perahu seperti perahu Betalawati dan juga perahu jalur yang kebanyakannya diperbuat daripada kayu meranti. Jadi, kepada warga Malaysia, terutamanya warga Kelantan, marilah datang ke Istana Johor bagi menelusuri dan memahami warisan budaya yang terdapat di negeri Kelantan.